Anak-anak, jom kita solat bersama. Jom Ustazah, kita solat berjemaah bersama. Wuduk ialah perbuatan membersihkan anggota tertentu dengan niat kerana Allah. Kita berwuduk untuk mengikut perintah Allah dan membersihkan diri sebelum solat. Kita bersugi untuk membersihkan mulut. Baik Ustazah. Kita mulakan wuduk dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita cuci tangan sehingga bersih. 1, 2, 3. Kumur-kumur sebanyak 3 kali. Masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan dengan perlahan 3 kali. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Bagus. Mari kita basuh muka 3 kali sehingga bersih. Sekarang kita gosok tangan kanan dari jari hingga siku 3 kali. Sekarang kita basuh tangan kiri dari jari hingga siku 3 kali. 1, 2, 3. Bagus sekali. Sekarang kita basuh sebahagian kepala 3 kali, dari dahi ke belakang. Sekarang, basuh kedua-dua telinga dengan tertib. Sekarang Ahmad pula cuba buat. Basuh kedua-dua telinga dengan tertib. Sekarang kita basuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Mulakan dengan kaki kanan. Kita lakukan wuduk mengikut tertib. Setiap langkah perlu dibuat satu demi satu dengan betul dan teratur. Selepas wuduk, kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang bertaubat yang mensucikan diri. Kita masuk ke dalam masjid dan menunaikan solat dengan penuh adab dan hormat. Alhamdulillah, mari kita hargai setiap peluang untuk beribadah dengan penuh kesyukuran. Kita jumpa lagi. Amalkan wuduk dengan betul ya anak-anak.